Sekarang ni kan dah jadi trend. Orang bukan Islam pun dia macam nak cuba berpuasa kan. Mungkin niat dia betul kan. Tapi mungkinlah pendapat ustaz sendirilah. Macam contoh kan Sowinsi apa ni macam Abewe dia nak try, mungkin niat tu bagus. Mungkin ada setengah orang kata mungkin nak meraih publicity kan. Pendapat ustaz macam ni? Okey, dia macam nilah. Kalau ada itu sebenarnya orang yang mula mempelajari puasa, mempelajari solat walaupun dia bukan Islam, itulah yang dipanggil mualaf. Dia nak menjinakkan hati dia untuk mendekati Islam. Sebab kalau dia dah masuk Islam tu dah tak panggil mualaf dah, dia memang saudara kita dah. Itu yang dipanggil mualaf. Jadi kalau macam dia nak berpuasa tu sebenarnya adalah sesuatu benda yang baik. Dia nak mencuba, dia nak memahami macam mana sebab kita tak boleh halang benda tu. Kalau kita cakap tak boleh halang pun, kalau dia nak puasa juga, betul lah juga. Contoh, sebenarnya kita bangsa Yahudi sebenarnya pun ramai je hafal Quran. Kadang-kadang dia lagi hebat hafazan dia daripada kita. Sebab tujuan utama dia nak mengkaji, dia nak lawan balik hujah. Itu niat dia. Apatah lagi kalau macam betul-betul orang yang niat nak belajar puasa kan. Kalau macam contoh kita tengok Cristiano Ronaldo bila main kat kelab Arab kan, dia dapat tengok rakan-rakan dia mesti akan terdetik untuk cuba. Takkan kita tak bagi kan. Supaya juga kita macam kita bagi makan untuk orang berbuka puasa. Kita masuk satu kampung tu, semua kampung tu orang Islam, ada 140 rumah tu, tiba ada satu tu memang agama Buddha. Macam kita pergi ke Mojo tu ada satu rumah tu, kita invite dia sebab kita nak dekatkan dia. Supaya kalau dia nak, kadang-kadang sampai tahap dia pun sendiri akan tengok semua puasa, dia pun nak puasa lah satu kampung, dia seorang je Buddha, dia pun belajar puasa. Dan sebenarnya tak pelik pun benda tu sebab agama dia orang pun sendiri kalau ikutkan ada puasa, tapi cara berpuasa kan, cara berpuasa. Jadi bila dia rasa dengan puasa macam mana cara berpuasa orang Islam ni, menahan diri sekian-sekian malam tu ada tambahan amalan yang untuk mendekatkan diri apa semua, dia akan dapat sesuatu lah. Mungkin dia akan dapat sesuatu, insya-Allah lah. Dan kita doakan orang-orang yang mula mempelajari yang betul-betul niat ikhlas, kalau kata tak kisahlah publicity sekalipun, kita harapkan dia akan dapat hidayah. Itu je, kita tak boleh sangka buruk kan. Dan kita tak tahu pengakhiran dia.